So this is one of scenario yang aku akan guna, which is untuk color grading. Aku gunakan dua screen macam ni sebab satu untuk 14 inci punya MacBook ataupun maybe 16 inci dia quite sempit ataupun kecil lah untuk tengok dekat screen tu. Bila aku dekat editing pun aku boleh ambil semua transition, effect, titles dan korang lebih puas sikit tengok timeline tu daripada korang just tengok semua dekat satu monitor ataupun satu screen sahaja. Dan another scenario adalah kalau aku buat this monitor in vertical mode, play and then aku akan ambil Azopa. By the way, this is Azopa screen. Dia full HD dan refresh rate dia adalah 144Hz. Dan dia ada juga untuk HDR content, which is monitor ni support untuk HDR content juga. Dan satu lagi benda yang aku nak mention, kalau korang pakai MacBook ataupun korang output daripada USB-C ke USB-C, so basically korang dah tak perlu guna external power sebab dia tak ada bateri dan dia just guna USB-C macam ni je. Okay, dia sangat nipis. Okay, second scenario aku dekat sini korang boleh tengok, aku akan tukar kepada 90 degree video clean feed and then korang tekan Azopa dan korang akan nampak dekat sini dia akan full screen dekat sini. So kalau korang rasa korang tengah cari external monitor yang portable and then korang nak upgrade korang punya workspace daripada just one monitor kepada dua monitor macam ni tapi nak yang affordable, korang tak nak spend too much, korang maybe boleh consider this one, Azopa 16.1.